kerajaan pusat bawah pimpinan Pakatan Rakyat akan mencetuskan penubuhan ekonomi yang akan sekali lagi menjadi dinamik dan merangsangkan. Matlamat ini akan dicapai melalui dasar decentralisation dan pengupayaan pengurusan ekonomi negeri. Selaras dengan semangat persekutuan untuk meningkatkan sistem penyampaian kerajaan, keberkesanan dan kecekapan perbelanjaan, maka pelaksanaan dasar pembangunan dan ekonomi yang meluas perlu diagihkan kepada kerajaan negeri mengikut keutamaan dan kebolehan masing-masing. Desentralisasi mampu mendorong perubahan struktural dalam kerangka ekonomi bagi lonjakan kecekapan ekonomi dan produktiviti, menerusi peningkatan tahap kecekapan dalam perbelanjaan selain kesanggadaan yang meningkat hasil perbelanjaan kerajaan dalam ekonomi negara. Pakatan Rakyat akan memulangkan sebahagian daripada kutipan cukai setiap negeri kepada negeri tersebut berdasarkan pengagihan yang adil dan pada masa yang sama menambahkan grant per kapita kepada negeri-negeri. Ini bermaksud apa? Cukai yang telah pun kita bayar kepada kerajaan persekutuan, sebahagian yang substansial akan dipulangkan kepada negeri-negeri kita. Di Selangor, cukai yang dikutip oleh kerajaan persekutuan, kerajaan pusat adalah 16 bilion ringgit. Apakah cukai yang diberikan kepada kerajaan Selangor oleh kerajaan pusat? Hanya 400 juta. Kerajaan Pulau Pinang rakyat di Pulau Pinang membayar cukai sebanyak 3 bilion, melebihi 3 bilion. Berapa banyak peruntukan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan? Hanya 147 juta. Ini adalah satu sistem federalisme, satu sistem persekutuan yang langsung tidak adil, dan kita nak kembalikan hak kerajaan negeri kepada negeri-negeri mereka. Dan kita juga akan, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Salahuddin sebentar tadi, kita akan memulangkan hak-hak royalty petroleum kepada semua negeri yang ada petroleum di kawasan mereka, termasuklah 20% daripada royalty pendapatan minyak kepada negeri Kelantan yang sekarang dianiaya oleh kerajaan Barisan Nasional. Dasar ekonomi Pakatan Rakyat tidak bersifat hipokritikal seperti Barisan Nasional, di mana slogan rakyat didahulukan merupakan retorik sahaja. Malahan Barisan Nasional terus mengambil langkah-langkah yang jelas membebankan rakyat, seperti cukai-cukai yang saya katakan tadi. Pakatan Rakyat akan membasmikan cukai paksaan yang tersembunyi dahulu, seperti tol lebuh raya, seperti perjanjian penjana kuasa bebas, seperti tarif syarikat air swasta, seperti Syabas di negeri Selangor. Kita akan musnahkan, basmikan perjanjian-perjanjian yang tidak adil supaya rakyat tidak lagi dibebankan dengan cukai tersembunyi yang bukan dibayar kepada kerajaan, dibayar kepada kroni-kroni Barisan Nasional yang telah pun menjadi kaya raya. Kami menolak penswastaan yang membebankan dan akan merunding semula konsistensi dan kontrak yang bersifat menguntungkan kroni dan tidak adil kepada rakyat, termasuk yang melibatkan IPP, tol lebuh raya dan prasarana air. Dan jikalau kerajaan bawah Pakatan Rakyat kami akan merunding semula segala perjanjian tol dan mengkaji pembelian balik lebuh raya plus dengan matlamat melupuskan tol dengan jangka masa 7 tahun. Kita akan cuba seboleh mungkin bawah pimpinan Pakatan Rakyat untuk menghapuskan tol plus expressways. Ini adalah satu janji yang kita akan berikan, dan kita harap dengan sokongan rakyat mimpi ini akan tercapai.
Pakatan Rakyat beriltizam untuk merakyatkan ekonomi negara bagi memastikan kemakmuran dan kekayaan yang berhasil dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus kami ingin merapatkan kesenjangan di antara kaya miskin serta mengatasi ketidakseimbangan pembangunan wilayah akibat pengurusan tempang yang tidak mendahului kepentingan rakyat ramai. Pakatan Rakyat memperakui bahawa setiap rakyat Malaysia berhak mendapat bantuan berdasarkan keperluan tanpa mengira latar belakang. Pakatan Rakyat bertekad untuk merakyatkan ekonomi negara agar khazanah negara dapat dinikmati dengan adil oleh semua. Pakatan Rakyat memberikan jaminan bantuan ekonomi dan pengagihan adil kepada semua berdasarkan keperluan dan tidak mengikut agama, tidak mengikut kaum dan tidak mengikut pun kepercayaan politik. Kita tidak diskriminasi. Bila kita berikan air yang percuma, kita tidak kata awak ahli UMNO, oleh sebab tu air RM20 rebate kita tak berikan. Kita adil kepada semua rakyat kerana kita kerajaan kepada semua rakyat Malaysia, bukan sahaja penyokong Pakatan Rakyat. Antara langkah-langkah yang akan diambil termasuklah pemberian bantuan tunai secara telus kepada kumpulan sasar untuk menghapuskan golongan miskin tegar, menyediakan beasiswa pendidikan berdasarkan keperluan dan merit, menjamin mobiliti sosial dengan memastikan peluang ekonomi yang lebih adil dan sama rata untuk semua, dan menggunakan penjimatan dan ketirisan daripada dan pembaziran serta jihad menentang rasuah sebagai sumber tambahan bagi program membasmi kemiskinan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan-rakan seperjuangan sekalian, Pakatan Rakyat bertekad menjadi ekonomi negara berprestasi tinggi dan memiliki pertumbuhan mapan. Pemunggahan sumber-sumber dan khazanah negara dengan cekap dalam pelaburan di bidang-bidang dan sektor-sektor utama dan strategik adalah penting bagi menjamin daya saing negara. Kerajaan Barisan Nasional telah selama ini mentadbir ekonomi Malaysia dengan begitu lemah. Dasar ekonomi Barisan Nasional yang mengutamakan kekayaan pemimpin-pemimpin mereka dan kroni-kroni mereka telah menyebabkan kerugian yang besar kepada kerajaan Malaysia dan menjejaskan daya persaingan dan penumbuhan ekonomi kita. Tetapi oleh kerana negara kita bertuah, ada wang petroleum, so macam tu tahun-tahun kebelakang ini kita tak rasa. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional telah banyak ambil wang, tapi kita tak rasa. Rakyat tidak tahu sebab ada wang Petronas. Dan kita sekarang dah nampak wang Petronas tak ada, kerajaan minta lagi wang daripada rakyat. Kita kena beritahu kerajaan Barisan Nasional, selagi Barisan Nasional tidak memerintah secara adil, selagi Barisan Nasional tidak menggunakan wang rakyat secara berhemah, selagi Barisan Rakyat masih berrasuah, kita akan menentang, membantah dan tidak menyokong satu undang-undang yang begitu zalim seperti GST di negara kita. Kita akan bantah secara bertumpus-lumus dan kita akan beritahu kepada kerajaan Barisan Nasional, rakyat ada bersama Pakatan Rakyat dan kita akan menuju ke Putrajaya tidak lama lagi jikalau Barisan Nasional teruskan kezaliman dan teruskan membebankan rakyat di Malaysia. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan kita harap satu hari nanti kita berjumpa semua di Pusat Konvensyen Putrajaya.